ya. Bang. Ya. Ini. Allah lah. Senjah baca bismillah sikit mari. Mau kena saya dah main ni. Masuk. Masuk tepek. Allah. Masuk. Baik. Aktiviti membahagikan bekalan. Masing-masing kena bawa sikit seorang. Kita bagi dah siap-siap. Tak pakai kebor ni dah. Oh, tak pakai kebor, tak ngejah dah. Oh. Jangan tinggal, kita tinggalin ni bahan ni. Mak Yuti, Mak Aini, Amir. Pak orang ni kita tinggal dalam plastik kereta haji. Jangan tinggal. Sabarlah. Dapatlah tak ikut kakak ni. Kita bagi dia sesi enduro pada bulan puasa. Kita nak pakai nasi arak tu. Nasi arak tu, akak si tu, nasi arak tu. Arak nanti. Habis Habis Japon. Japon ah. PS chicken. Japon. Jangan tinggal weh. Ni dalam baki kita haji. Enggak jalan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mak haji kau cik kan tu. Tu salah. Hanya mau cik kan tu. Oh gak lagi tu. Dia terjauh tu. Orang lepas pak mangkau tu jangan jadi ke jalan tu. Pasal ni. Ni bau. Ha. Itu musuh antara. Jauh. Oh, dekat hotel tu. Okey dah. Okey.
puasa ni adalah pertama kali ya. Lepas beberapa tahun lah. Dulu aku masuk apa, tak boleh kosong. Tapi dengan Kowi ya, dengan mereka tu untuk pertama kali. Lama tu tak masuk dalam puasa ni. Kalau dengan Kowi dulu, kalau jalan-jalan biasa memang tak nak lah, tak nak kereta. Tapi dengan motor ni tak tahu lah tak mana. Kalau dengan train ni tidaklah susah sangat. Dengan faktor sekitaran cuacanya tidaklah dulu. Dan musim pun tidaklah semarang, tidaklah hujan. Jalan tu kata dia cerah tak. Kalau jalan dulu boleh motor ni lebih tak juga. Tapi pakai macam ni jalan tu jadi kita mari boleh motor. Lama dah duduk rancang tu nak masuk boleh motor. Tapi ni baru bertempat. Hari ni kita masuk dengan hanya 8 orang saja. Yang specialnya kita masuk hari ni ada permit lah. Ada permit, kita mohon permit daripada Jabatan Perhutanan Energi Perak untuk kita masuk hari ni. Permit masuk di Puteh Stesen Train. Roti. Apa belum ni? Nah.
Sayang ni bunga banyak laju. Jadi kita kawan dah kan. Koi. Siap ni. Ayah okey. Dia lari dah. Kita orang lagi dah. Kami pulang. Mana? Kita takut. Kita bawa tegah. Laptop ko nak beli. Small matter. Kalau kita letak dia punya minyak minyak air filter ni, dia lama sikit masak air. Kalau kita letak minyak air filter ni lama sikit masak air. Kalau tutup. Kalau berminyak. Oh, boleh terus. Boleh enggak? Dia tak minyak dia. Oh, macam sembur. Minyak air filter. Lepas tu sini kita buang segera dulu. Memang baik tak masak air. Oh, Mudah-mudahan tak masak air. Oh, ni tengok dah alih sembur tu. Sembur ya, tapi masak abuk tu. Saya beli hak motor rek 100 ringgit. Apa ni? Dalam tank kan. Kita bubuh lah supir, bubuh dia gopak dia kena belakang. Lepas tu pasal di kantor ni, ambil beri. Memang tak masuk minyak. Memang tak masuk air. Tak, kau ni lembab ke? Tak apa. Tak dibuat tu. Buat satu minit lagi tu. Sampai pun kerah awak ni. Dua sikit aja.
tu. Oh, cah ikan dia naik tu.
jangan break. Dia. Mana? Lelek tak berani ah. Lacak yang break kat batu tu, lacak. Break lai sungai. Lacak ke? Ha, lalu. Lacak ke? Ha. Ya. Aduh, tiri mula pos-pos tu. Mana nama? Balik dari sungai. Sungai mana? Eh? Sungai mana? Dia kapal kita. Sungai mana?
Sungai mula-mula tu. Sungai aku. Ha, sungai aku. Apa dia ambil litar kita angkat patah Elek. Ha. weh elek. Naik dah. Dah tu. Ah, dah tak lepas haji. Yalah, tengah ni. Ada. Oh, alaf lepas lu. Mampu kau dari sungai? Mampu. Oh, dia mampu. Sini tak ada. Tu ya. Tempat bayar. Baby tadi lepas tu dekat campsite tepi sungai batu. Tak ada. Lain mudah lah kau. Santai-santai saja. Trek di bulan puasa. Santai-santai saja.
Ya, ya. Oh, Berit tak ada. Kena tanya. no, kecil hemo. Ada. Bahaya. Baik tak? Oh, mak. Gagah. Boleh posto pun on. Relax dulu. Tahu dah ke mana? Hei. Jangan ada dah, tak kena buat kaki dah. Duduk tengok lah. Oh, rasa kemah ni. Oh, best. Bagi ada tengok. Allah lah. Nak macam gila ikut kawan. Allah. Nak akan gelah ikut demo ni. Oh, ikut kawan. Oh, iyalah. Seko lah, minta seko dah. Oh. Kak dia pula seko. Siapa dia ngai ni? Siapa ngai? Ni orang kita. Kalau tak ada dia tak pakai lah ikan kita ni. Tu. Dia tak boleh jepok, mak dia nak boleh sin. kan geli ya. Kan geli ya. Kan geli ah. Kan geli. Oh, dan. Mi gana tadi duduk karang ni. Awak kuat. Oh, yo. Mulai makan gok. Oh, tak boleh nak kata. Senjah baca bismillah sikit mari. Boleh masak ya. Oh, lengeh. Jadi Cepat tu. Tak ada bau demo ni. hari ni belu Berbanding dengan Kushimoto. Wah, hidup tu. Ada. Oh loh, leki deh. Ada. Ni. Ni ada sami apa ni? Mana sih? Sorry. Hidup lagi tu. Gen ni. Sama sekali tak gambar ni. Ha. Di salah satu spot yang agak menarik ya. Ni ujungnya kasih hotel dah. Kayak ni lepas pada musim banjir dia nak pergi pada musim bunga. Nampak bunga. Nampak bunga-bunga. Lepas tu pokok-pokok pun jadi hijau, comel. Suasana pun memang rasa apa ni? Bunyi binatang lautan macam-macam pun. Rasa tenang sangat. Itulah kualitinya bila kita selalu bersahabat dengan alam. Jeng. Nak tak seko kau ikan dah tu. Oh, seko. Allah. Siapa lagi? Ai sang ah. Ai sang ah. Ai sangat. Ni. Oh, lengeh kawe padah ke ni. Oh.
Mana boleh bawa? Kalau CEO itu. Orang rekod buruk. Rekod buruk. Nama kau apa tadi Amor? Jing, macam apa Jing? Oh, dah panas ya buruk. Nama aku dah saya mau ini. Oh. Aneka macam. Kapsah. Yang ini. Kalau apa kapsel? Tepi Sungai Sigu. Orang boleh dah kat ikan tu. 20 minit lagi weh. Jadi makan nasi arang ke peh jadi. Naik apa jadi. Enggak kena asal ke peh tu. Kena kau ngegon itu. Nasi putih. Ada ikan nasi arang. Oh ikan Sadiah nama dia. Sadiah ni. Mungkin kapsah. Ada itu. Barang. Yang buka lagi lalak. Bukan lagi lah. Tapi lalak tak tinggal. Masuk dulu. Ngari-ngari kat mari. Oh, di mana tak bunyi? Orang tak bunyi. Dia sore ya poso. Ni. Mau balik ni. Alhamdulillah kali. Ni nak gelas ke? Masak lagi. Masak kodok tu. Masak mula. Masak tepek. Oh, Allah. Allah. Yallah. Ya. Hala. Ada punya hari. Masya Allah, tabarakallah. Boleh buka tu nasi ambil gambar dulu mana. Ya, solek. Cuma nasi tu belum. Lerak nasi tu. Allah. Masuk. Oh, baik. Sisi tu hanya lepas sisi tu. Masuk dah. Ayo pakai isi. Juicy molek. Boleh. Lagi aja isi ni. Pagi dah ni. Asing. Ni mana tadi dia semua koyak bau. Oh lah. Ya ada menu dia. Ada menu dia. Ha? Dia ada menu dia. Kau kita pagi. Duduk koyak bau. Dia ada menu dia. Foto arak kita pakai. Lewat 5 minit. Lewat 5 minit. Sini. Kau tengok dah mana. Lewat 5 minit. Lewat 5 minit daripada gua tu. Nama gaji dia ha. Ni aku makan dah ni. Dah tunggu 5 minit. Rita. Alah. Dia awak ni. Halo. Ada juga. Oh kita rekam ya. Ya aku pasal tarik tu. Dah. Oh, tak ah. Tambah. Peh dia. Peh dia jadi peh ni. Peh ni lah. Dah awak buat am. Ngega lah. Mana tinggal kau? Bapa lo dah. Haji jual lebih warning boleh beli keh tu yang peh ni. Pukul berapa? 5.20. Kita sahur. Sahur, tengok menu sahur Tengok buku ni. Kita tengok menu sahur. Sup ke mana? Sup ke mana? Kat surga nak video. Merah. Pucuk paku kau orang belajar. Oh, sup ke mana? Lepas tu ulai ada segerak jabe. Lepas tu sup, ada. sup komunis ni. Kita nak bagi kredit sikit kali. Air kapur li bawa. Air kapur. 2 ekor li tak? Dua. Eh? Dua ekor. Air ekor nak neta aku atas tangga ni tak?
Air kapusita dia panggil. Tak tahu tak apa dia. Semua 3 generasi dah duduk depan rumah ni dah. Bakar minyak lah dia kira hak kita. Lalu di depan rumah dikira hilang. Dikira hilang. Itu macam. Li bawa air kapur. Air kapusita. Air kapusita. Bukan burusita dah. Nasi ada sekat boyok lagi. Banyak nasi. Duduk rumah ke? Tak lalu. Tak kan? Oh, yang ini. Tak lalu. Duduk rumah. Okey bini ramai-ramai kau. Dalam hukit sepuyuk setahun. Cah. Tak gila. Tahu. Betul gila. Ikan tak ada lah ikannya. Ikan tu tak main lah. Kita main menu lagi ni. Air tu. Air tu kita buat sup komen ni. Pasal ayah ni mahu mati saya kita lah. Ada bekul 2 ekor. Dia kata masuk. Kadang-kadang. Kita pula tu. Kalau ada air seta-seta bawa li semula. Ya. Mari kita baru beli tu. Dia susah ni. Kita kosti. Lebaloh nak guna air ni. Mok dia lepas air ni. Ikat pulak. Kok naik pulak. Ikat naik pulak ni deh. Tunggu. Poho tu le bau lalu. Ni. Poho panjang tu. Teko tu. Oh, alah. Lakak. Bate ko air satu mo. Capu tu nak capu. Capu dengan daging. Mata kau kangaroo. Panas. Lagi. Su aja Oh, panas. Oh, cari bunga lagi. Mak. Tu holo kopeh tu. Oh, jadi kopi. Kopi ni. Kopi dah ni. Oh, you tidur rumah tak akan nasi rumah ni kena air lah. Ah, ke kopi rumah ni makin isi. Nak tambah nama lah. Orang nak dah ni kopeh. Oh, belana ke. Ke nak? Oh, sedap lalu Kopi mau. ke? Apa ni? Ayah kena sita ke? Kita ni royak ni kalau ngaji kat sini rapat ni kopeh tu cara tu. Ai puas ni kita dah. Boleh. Bodoh ah. Oh, jadi. Ada cukup lah kau dah. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil lah. kan lebih. Waduh. Tahu juga. Tahu habis. 10 orang semua kali set kita. Cukup. Dia molek. Macam kamu tu. Dah. Ada. Warna main bagan. Pelik bagan ni. Dia mah tu. Dah. Okey, kita nak balik dah pagi ni. Pukul 9.30. Campsite pun kita dah clear dah. Kita bersih-bersih campsite. Lepas tu kemah-kemah kita buka. Cuma tier-tier ni kita tinggal. Untuk orang next mari. Lepas tu orang lain boleh guna. Campsite yang pentingnya kena bersih lah. Cuba bakar. Dan kita clear. Tak ada banyak siapa ni. Sekejap kita sambung dekat bukit Beluruh nanti. Tengok macam mana pemain ni. Warna ada starter.
Saya kata tu ekor ni. Tak ada bateri lalu kau ada lalu tu ni. Eh? Tui ni. Tui apa ni? Ni pipa. Patut dia on sikit. Oh. Saya ingat ayo on. Kita tak apa lah. Patutnya tutup malah dia ingat. Tak ada arah motor. Kawin tak ada duit. Kawin auto ni. Kawin nak ngajak lah. Kawin itu dia pun sama kan. Auto kok. Dia auto lah. Motor hidup kau ni tu. Mau itu kan. Untuk apa jawab? Mana tu? kilo tu kalau kita makan luar harga dia RM2,500. RM2,500 ikan kilo tu. Bukan satu ikan yang murah. Bukan satu ikan yang murah. Bukan selalu-lalu dapat. Jari-jari sekali baru dapat ikan tu. Rezeki kita. Memang rezeki kita. Jaga-jaga sekali dapat ikan. Tapi kali ni kita boleh. Ni. Dia punya fighter dia. Fighter ikan keluh ni. Kali tak ada dia. Tak makan lah ikan keluh kita. Tak makan ikan keluh. Nak makan kilo ikut cik kita. Tak makan ikan keluh ikut saya kita. Tapi tak hari tahun ni rezeki kita tu. Rezeki kita. Rezeki buka puasa. Pasal kita ni nak buka puasa dari hutan. Kita ni ikan keluh biasa-biasa ya. Tapi boleh hak mega-mega. Mega, 200 Mega, setengah. tai mega. 200 setengah. Tu
Lepas tu pula ikan keluar mari boleh makan semua. Jiran kita pun boleh makan juga tak? 15 orang. Oh, jiran kita tu set forward dia mari sekali kita. Tapi kita mari tu dia ada tu. Tapi dia kita kenal lah. Ha. Dia pun boleh makan juga ikan keluar tu. Atas ekor ikan kilo. Oh. Bayarlah tak mana. Jangan elak cah eh. Turun mula. Loken ni. Pakai tengok tu. Beli ke? Dia ada. Pucat dia dah, lakan tengok. Ada mainnya ini. Mina ayawan ni pesen. Mina ayawan. Mesej kau yok tu. Ajak ke awal yang kita ngecah 3 dah ni. Suih dulu. Temu tuan ni ke Eji tak bon. Motor SS kuat bonnya Eji. Motor kahwin je SS. Bon. Eji sombak. Kapal kaca sombak bonnya gitu. Eso. Kalau kat joki.
Rekod tak naik okey ni. Delek ah.
aku rasa sampai sini saja video kita. Jalan keluar tu biasa-biasa saja. Kalau ada lagi kita sambung. Apa pun jangan lupa